Saya kan semua adik-adik, jangan pernah berharap orang lain datang untuk ubah hidup kita. Every coaches, cikgu, even your parents, your siblings, your friends boleh bagi guidance, boleh bagi nasihat, tapi yang nak berubah ialah awak sendiri. Okay? Kalau awak tak nak berubah, awak degil, orang Kedah kata ketegak, tak mau berubah, macam itulah kedudukan dia. It must coming from you. Saya selalu cakap, kita boleh bawa kuda ke tepi sungai, tapi tak boleh paksa kuda tu minum air sungai tu. Walaupun air sungai tu mengalir, banyak, deras, walaupun air sungai tu sejuk, tak boleh. Kalau dia tak nak lah. Sama juga dengan korang. So siapa yang kena berubah? Korang dah kena ubah sendiri. Okay, I think all your coaches cakap benda yang sama. You nak jadi pemain bola yang baik, you kena buat extra work. Tapi berapa orang yang kat luar sana yang sanggup buat extra work? Buat ball mastery tak banyak pun. Mungkin ambil 4 ball mastery. Satu sesi ball mastery buatlah 30 saat, rehat 5 saat dan buat lagi 30 saat. Satu ball mastery buat 2 minit, maknanya 30 saat, 30 saat, 30 saat, 30 saat. Lebih kurang 2 minit. Buat 4 baru 8 minit. Campur dengan rehat mungkin 10 minit. Berapa orang yang sanggup spend 10 minit pagi 10 minit malam ball mastery? 10 minit waktu bangun pagi dan 10 minit sebelum tidur. Berapa orang yang sanggup? Kalau you all sanggup berubah, you all boleh ubah. Tapi kalau you pilih untuk cipta alasan, you boleh cipta macam-macam alasan. 1001 alasan you all boleh cipta. Tak ada bola lah coach tak ada marker lah. Memang alasan benda yang paling mudah untuk kita cipta. Sebut mulut je, kalau kata kan, mesti keluar alasan. Tapi adakah itu cara orang berjaya? Orang berjaya, dia tak pandang kepada alasan, dia tak buat alasan, dia tak buat excuses. Orang berjaya, dia fokus kepada disiplinkan diri dia. Kalau you nak berjaya, is discipline, not excuses. Excuses, saya cakap tadi, senang je. Ciptalah alasan tu, cipta. Because saya dah jumpa ramai player-player pada tahun umur 17 tahun, kaki masih lagi keras, merayu dengan saya, coach nak main, macam mana nak pergi main? Because you tak berada dalam level yang sepatutnya you berada dalam level itu pada umur 17, pada umur 18. Sebab apa? Masa awal dulu, masa you umur 12, 13, 14, you tak nak buat ball mastery yang coach suruh. You extra, you tak nak buat latihan extra, you tak nak buat fitness you pilih untuk tidur, you pilih untuk main motor, you pilih untuk tidur tengah malam, you pilih untuk you do whatever fun that you want to do, but at the end you sendiri akan menyesal. Trust me, saya jumpa ramai sangat saya jumpa. So adik-adik yang umur 12, 13, yang bawah 12 tahun, 14, if you want, this is your time now. Belajar untuk say no, belajar untuk tolak permintaan kawan. Cakap kat kawan, aku tak nak follow lepakkan korang bukan sebab aku benci korang, tapi aku lebih sayangkan masa depan aku. It's yours. Okay? Sure boleh punya. Alright, Assalamualaikum.